Peraturan sekolah diwujudkan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi untuk membentuk sahsiah dan menjamin keselamatan murid. Setiap ketetapan yang dilaksanakan adalah berasaskan punca kuasa yang jelas, termasuk melalui surat perkeliling ikhtisas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Datang lewat ke sekolah mungkin nampak kecil, tetapi tetap satu pelanggaran disiplin. Peraturan ini selaras dengan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 tahun 2001 berkaitan pengurusan disiplin sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Datang tepat pada waktunya ialah tanggungjawab setiap murid. Bila ponteng kelas, murid akan tertinggal pelajaran dan hilang peluang untuk belajar. Kalau susah hendak fokus, cuba duduk bersama kawan yang boleh bantu kita kekal dalam kelas. Dalam Islam, masa itu sangat berharga. Al-Quran mengingatkan, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ponteng kelas juga satu pelanggaran disiplin. Setiap murid sepatutnya berada di dalam kelas semasa waktu pembelajaran. Peraturan ini selaras dengan garis panduan disiplin yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bila ponteng kelas, murid akan tertinggal pelajaran dan hilang peluang untuk belajar. Kalau susah hendak fokus, solusinya, cuba duduk bersama kawan yang boleh bantu kita kekal dalam kelas. Dalam Islam, menuntut ilmu itu satu kewajipan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Disiplin bukan sekadar tentang kesalahan, tetapi tentang membimbing ke arah perubahan. Berpandukan Surat Perkeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia, setiap usaha ini membawa murid memahami nilai karamah insaniah demi membina generasi selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Sahsiah mulia, sekolah sejahtera. SMK Sungai Besar, achieving excellence through knowledge and dedication.